Sebab tu untuk dunia kita kena tengok orang bawah pada kita. Kita tak lulus kena bayar 3,000. Ada orang 1,000,000 hutang dia. Kita makan apalah sangat rumah tinggal kecil je. Ada orang tidur jambatan buang anak-anak. Tak pernah komplain ambil kangkung tepi paya makan sedapnya lauk. Kita pernah tengok tak? Umpamanya kalau kita ada kereta buruk je. Ada orang anak-anak 4-5 orang duduk dalam motor dengan hujan renyai bawa motor 3 beranak. Ada orang dia bawa motor, tak ada motor. Ada orang berbasikal pergi kerja berapa kilometer. Yang berbasikal tadi tengok ada seorang tu Bangladesh jalan kaki je pergi kerja. Dan orang yang ada jalan kaki pergi kerja, ada orang yang tak ada kaki mengesut. Okay. Dan kita tengok bawah. Tapi untuk agama, kita kena tengok orang atas pada kita. Tengok Maulana, apa amalan dia? Ya, aku dah tahajud, aku dah jaga solat. Solat kau macam mana? Pada buat solat tahajud, tahajud kau macam mana? Adakah solat kita sempurna? Adakah solat kita tak pergi melayang-layang sana? Sebab tu aku cakap, solat ni ada banyak tingkatan. Banyak tingkatan. Kita ada yang solat tapi dikira solat cuai. Ada yang solat tapi dikira solat lalai. Macam-macam. Sebab tu bila kita taat pada Allah, sebenarnya bila kita disedar diri, Nabi naik Isra' Mi'raj. Kenapa Nabi naik? Allah suka, Allah angkat pada tempat yang paling tinggi. Sebab dia rasa dia hamba.